Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Ar-Razi, para kaki tangan pegawai-pegawai yang bertugas di bangunan ini, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita, sama ada dalam keadaan bersemuka ataupun dalam keadaan mayanya. Tidak lupa juga bagi yang menonton ataupun mengikuti kita setelah daripada rakaman nanti, mudahan apa jua bentuk dan juga apa jua keadaan, kesemuanya dan keseluruhannya tidak terkecuali walaupun seorang dirahmati, diberkati, juga diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia serta inayah, pemberian curahan yang dianugerahkan ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita segelintir daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumlahnya sedikit, mudahan daripada yang sedikit inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan, menghentikan dan juga menghindarkan segala keburukan, dan juga mencurahkan, melimpahkan ke atas tempat ini dan juga ke atas negeri ini suatu kebaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa sahaja yang tersimpan di dalam benak pemikiran dan juga di dalam hati kita, daripada segala keperluan, kesusahan, kesempitan, segala hajat, mudahan segalanya diberikan jalan keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sebarang kesempitan, kekurangan, dan juga diperkenankan segala hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan darajat kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Hindarkan kami daripada sebarang kemaksiatan, kemungkaran dan semua perkara yang mengundang murka daripada-Mu ya Allah. Engkau jadikanlah kami berjaya berjalan di atas landasan syariat-Mu dengan sempurna, dapat bernaung di bawah naungan rahmat dan nikmat-Mu senantiasa, dan pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang menebal dan bertambah saban hari dan saban waktunya ke hadrat-Mu ya Allah. Engkau serikanlah wajah kami dan cantikkanlah tubuh badan kami dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tinggi, sehingga dapat kami ini mencerminkan, mempamerkan dan membuktikan keindahan dan kebenaran agama yang telah pun Engkau wariskan kepada jiwa kami ya Allah. Juga sehingga dapat kami ini mencontohi dan menteladani sifat dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami menyemaikan rasa cinta dan rindu ke hadrat baginda dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di sepanjang kehidupan kami, bermula dari diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, sehinggalah dapat kami ini menyampaikan, menyebarkan kebaikan dan keberkatan daripadanya kepada sahabat handai kami, jiran tetangga kami, dan sesiapa sahaja yang mengenali dan mengikuti kami ya Allah.
berterusan berpanjangan. Hidupkanlah kami ya Allah dengan penuh kebaikan, kenikmatan daripadamu. Berikanlah kami di sepanjang kehidupan kami ya Allah suatu ketenangan jiwa, kebahagiaan, kesentosaan dan ketenteraman hati, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami setelah panjang umur, setelah kami mengecapi segala kebaikan dan kenikmatan di dalam keridhaan-Mu ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami ya Allah daripada kematian su'ul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Hadirin yang dirahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir kita kepada penghujung. Kita telah pun membaca lebih daripada lebih daripada setengah kitab Ayyuhal Walad. Subhanallah. Jadi sepatutnya yang mengikuti kita sepatutnya dah alim lah kan. Kan, ilmu dah tinggi sepatutnya. Subhanallah. Jadi subhanallah, pada hari ini kita teruskan lagi di dalam bacaan kitab Ayyuhal Walad. Disebutkan di sini berkenaan dengan suatu perkara, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Ayyuhal walad, wahai anakku, ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala, dilihatkan di dalam wasiat ataupun nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya seraya berkata, Ya bunayya la yakunanna ladayka akyasu minka, la yakunanna dunya ladayku akyasu minka, wa yunadi bi ashari wa anta naim. Disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, janganlah menjadikan ayam jantan lebih baik daripada diri kamu, kerana dia yang berkokok mengejutkan kamu ketika mana waktu pagi. Sepatutnya kita manusia subhanallah tidak dikejutkan, dibangunkan oleh haiwan. Katanya la yakunannal adbiku akyasu minka, janganlah menjadinya seekor ayam jantan itu lebih baik daripada kamu. Akyas tu maksudnya lebih bijak. Disebabkan apa? Kata Imam Al-Ghazali, yunadi bil ashari wa anta naim. Ayam itu bersahut-sahutan pada waktu sahar ataupun pada waktu dini hari, sedangkan kita dalam keadaan tidur. Hadirin yang rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sewaktu dulu masa saya belajar dekat Yaman, sampai dekat Yaman kita punya waktu kita dah berbeza. Sepatutnya kalaulah waktu asar dekat Malaysia, waktu asar kan, dekat sana sebenarnya subhanallah, kalau di Yaman pukul 4 petang ataupun pukul 5 petang waktu asar, di Malaysia sepatutnya dah pukul 9 malam. Kita cepat waktu dengan Yaman 5 jam, lebih kurang 5-6 jam je tu.
Jadi waktu kita, sepatutnya waktu kita dah terjaga daripada tidur. Dekat sana mereka baru nak tidur. Dekat sana mereka baru nak tidur. Kalau dalam pukul 12 malam ataupun pukul 1 pagi dekat sebelah sana, di Malaysia telah pagi. Dah pukul 6 pagi, 7 pagi. Subhanallah. Jadi waktu dah jadi berbeza. Jadi saya dekat sana kan, malam-malam memang susah tidur, pasal waktunya dah lain. Dah lari waktu. Jadi terbawa-bawa. Ada di antara kita punya kawan-kawan yang dia boleh tune dia punya waktu tidur dia ikut keadaan dan waktu semasa. Ikut currency time. Ada pun kita susah. Kita nak ikut waktu Malaysia juga mata kita. Sampailah satu malam, oleh kerana tuan guru kita memang tiap-tiap malam pukul 3 pagi dia mesti bangun. Perkara pertama yang dia buat, dia pegang tasbih dia tu, dia akan bertasbih. Tak kisahlah apa yang dia sebutkan kat mulut dia tu, yang penting berbunyi lah, kita dengar dia tu berzikir. Sambil dia tu tawaf kawasan sekolah kita tu. Dia pusing kawasan sekolah tu sambil tasbih. Dan tasbih dia tu kita dengar bunyinya, cuma kita tak jelas apa yang dia sebut. Kan? Kita dengar dia macam tu bunyi dia. Sambil dia pusing. Lepas tu kita pula jadi tak tidur dalam malam, terserempak dengan dia. Lalu beliau mengatakan, kamu tak boleh tidur? Kita pun kata, tak boleh tidur wahai tuan guru. Dia kata, kalau kamu tak boleh tidur, jangan sia-siakan waktu malam kamu. Tak pandai macam mana pun nak beribadah, sekurang-kurangnya doa. Sekurang-kurangnya doa. Tuan-tuan, ada benda yang sebenarnya simple sangat, tapi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita ini yakinkan Allah Taala Maha mendengar, dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan segala doa dan juga segala hajat waktu dini hari. Waktu ashar itu adalah waktu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada hamba-hambanya, hal min dzil hajah fa aqdi hajatah. Siapa dia yang meminta, aku akan perkenankan permintaan, permohonan. Kalau kita ini tak dapat tidur malam, jangan sia-siakan waktu yang kita ini tak dapat tidur malam tersebut. Tuan-tuan, satu doa pendek saja, kalau boleh tolong sebutkan pada waktu malam. Kerana waktu malam adalah waktu munajat orang-orang yang soleh. Pada waktu itulah orang-orang yang soleh akan minta. Apakah permintaan mereka? Permintaan mereka adalah Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang Islam lelaki dan juga orang-orang Islam perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, juga orang-orang yang beriman laki-laki dan juga orang-orang yang beriman perempuan. Siapa mereka? Orang muslimin dan juga siapa dialah orang yang beriman daripada antara lelaki dan perempuan. Rasa-rasanya tuan-tuan, kalaulah doa itu disebutkan pada waktu itu, kalau orang itu dia tidur, dia dapat tak doa itu? Tak dapat. Siapa yang dapat? Adalah orang yang berjaga pada waktu itu. Jadi kalau kita ini pada waktu itu berjaga, subhanallah, kita tak tahu mereka itu di mana tempatnya, dan juga mereka itu subhanallah berdoa ataupun sebagainya. Tetapi sebutlah doa ini. Apa bunyi doanya? Allahumma stajib da'watas salihin. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa orang yang soleh pada waktu ini. Simple je. Simple je doanya. Bangun malam-malam, tak kisahlah nak terkencing ke, tak boleh tidur malam ke, nak tengok bola ke, nak lepak kedai mamak ke.
Sebutkan doa ini, Allahumma stajib da'watas salihin. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa, permohonan-permohonan orang-orang yang saleh pada saat ini. Tuan-tuan, doa mereka itu, mereka bukan seorang dengan ramai. Kalau semuanya berkenan untuk kita seorang, subhanallah, beruntung dah kita. Dah lah kita ni tak solat, entah-entah baca Quran pun tak buat dulu, entah-entah kita ni lepak je. Tapi doa mereka itu berkenan untuk kita. Allahu Akbar. Dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan perkenankan doa kerana pada waktu sahar, pada waktu dini hari, sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala yang menyebutkan bahawasanya hal min dil hajah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Hal min dil hajah fa'aqdi hajatah. Ada tak orang yang ada permohonan, permintaan, aku nak perkenankan permohonan dia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka subhanallah, jangan lepaskan peluang pada waktu itu. Begitu juga yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, rangkuman suatu zikir. Sebenarnya perkara ini antara wirid selepas salat dan juga wirid untuk masuk ke dalam pasar, dan juga bila kita bangkit pada waktu malam, lebih kurang serupa. Tetapi beza sedikit demi sedikit je. Sedikit-sedikit je dia punya perbezaan, perselisihan dia. Tukar ini sikit jadi wirid lepas solat, tukar sedikit jadi doa untuk masuk pasar, tukar sedikit jadi wirid ataupun doa bangkit pada waktu malam. Apakah doanya bila kita bangkit pada waktu malam? Kalau boleh kita bangkit tu sebelum apa-apa, sebelum berwudu, sebelum kita bersuci, sebelum-sebelum. Walaupun pada waktu itu kita berjunub sekalipun, doa tak jadi masalah. Walaupun berjunub boleh berdoa. Subhanallah. Bukan solat, doa. Apakah dia punya, apa namanya, dia punya doanya, dia punya zikirnya? La ilaha illallah wahdaka la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni letak kat jari 5 tu. Ini 5 yang pertama, la ilaha illallah wahdaka la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5. Ada lagi 5. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi 10. Ada satu lagi, tutupkan dengan Rabbighfirli. Jadi semuanya ada 11. Rangkumkan di dalam kita punya tangan 10 ni, 10 perkataan. La ilaha illallah wahdaka la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Rabbighfirli. Kata Rasulullah SAW, sebutan ini, ma min hajatin wa ma min mustaghfirin illa wa yaqdi hajatahu wa yaghfira dhunubahu, kata Rasulullah. Tak ada apa benda pun yang kita ini hajatkan, dan tak ada apa istighfar pun yang kita ini istighfarkan, melainkan Allah Ta'ala akan perkenankan dan juga mengampunkan dosa-dosa, khusus pada waktu malam. Yang lagi dahsyat muda, masuk pasar, tuan-tuan. Tahu tak masuk pasar? Masuk mall, masuk Subway Pyramid ke, masuk Ion ke, masuk Lotus ke,
Masuk apa lagi? Masuk IOI Mall ke, Alamanda ke, tak kisahlah apa nama dia pun, pasar kan. Lebih kurang tu juga dia punya bacaannya, tapi bunyi lain sikit. Dia berubah sikit saja, bukan berubah teruk tau, berubah sikit saja. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lain sikit daripada tadi. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa hayyun la yamut. Iaitu dia punya perubahan dia, perbezaannya. Subhanallah, subhanallah disebutkan di situ, walahul hamdu walakal hamdu, disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, itu untuk masuk pasar. Kata Rasulullah, barang siapa yang sebut perkara ini, setiap kali mana apa yang dia pandang dan apa yang dia dengar, kalau benda itu dosa, terus bertukar kepada pahala. Pelik ya? Masuk dalam mall, nampak aurat, terus tukar pahala. Berubah terus. Tapi jangan saja tengok, kan? Tapi maksudnya macam itulah. Sampaikan ada sesetengah para ulama memang dia tiap-tiap hari akan lalu dekat pasar. Bukan buat apa pun, dia window shopping je. Kan? Lalu je. Untuk apa? Untuk sebut benda ni. Subhanallah. Cuba bayangkan, segala perkara-perkara, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa berat dah, bukan dosa besar, yang kita tak sengaja kan, banyak kan. Kalau kita masuk dalam pasar, macam-macam. Kan, subhanallah. Kata orang cuci mata. Kan. Waktu itulah orang lelaki yang ragu. Orang lelaki kalau dia rabun sekalipun, waktu tu jadi jelas pandangan dia. Subhanallah. Kan, jangan main-main. Subhanallah. Jadi subhanallah, apa sahaja yang dia buat. Tapi itulah, bila kita nak masuk ke dalam pasar, bukan ingat lah. Kan, dia kena baca benda ni masa dekat parking kereta tu lah. Parking kereta tu, ingat betul-betul, baca dulu. Sebab dah dia melangkah masuk dekat pintu yang ada tulis exit tu, memang dah lupa dah. Subhanallah. Kan, masuk je dekat dia punya perkarangan je, kan. Subhanallah. Dan nampak dia punya but habis, semuanya pun terlupa. Kan? Subhanallah. Jadi waktu beringat, baca dulu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa tu tuan-tuan, tak payahlah tanda tangan. Duduk dekat pintu yang membuka tutup tu, tanda tangan, tak payah. Sambil jalan je. Kan, nanti ada orang kata apa pula orang dia bertafakur. Sebenarnya doa-doa, sebahagian daripada doa kita tidak digalakkan angkat tangan ataupun tanda tangan. Yang pertama, doa makan. Doa makan tak payah tanda tangan sepatutnya. Makan je, tak payah tanda tangan. Doa naik kenderaan pun tidak perlu, maksudnya tak digalakkan kita ni tanda tangan. Kerana apa? Dianalogikan kalau di zaman Rasulullah, kalau menunggang kuda perlu berpaut, tangan tu perlu pegang. Kalau tanda tangan jatuh pada kuda. Tu ibarat dia. Kan? Tapi zaman sekarang kita dah naik kereta canggih ataupun yang selesa, tetap juga hukum dia sama. Hukum dia tak berubah, sama. Begitu juga seperti mana doa masuk ke dalam masjid, doa keluar daripada masjid, doa masuk ke dalam pasar,
doa masuk ke dalam tandas, keluar daripada tandas, itu adalah doa-doa yang tidak perlu kita ini tandah tangan. Kita ini baca doa tersebut sambil lalu sahaja, sambil berjalan pun boleh. Tetapi ada doa yang memang kita ini disunnahkan menadah tangan, dan juga kalau boleh tadah tangan bersungguh-sungguh. Terutama doa setelah daripada selesai wudu. Ni jarang sangat orang buat. Padahal ada dalam riwayat sahih, tuan-tuan. Lepas ambil wudu, sebelum kita ini turunkan seng-seng lengan kita, kita kan lengan kita seng-seng kan. Kita naikkan atas kan, seruang terlipat ke atas kan. Ambil wudu. Lepas habis haji wudu, belum lagi kita diturunkan seng-seng lengan kita, tak turunkan lagi seng-seng lengan, tak turunkan, langsung tak turunkan, belum turunkan lagi. Sebelum setiap sesuatu menghadap kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi sampai nampak ketiak. Ini adalah perbuatan Rasulullah. Dan kalau kita buat, tak dinamakan riya. Pasal apa? Pasal dia sunnah. Rasulullah buat, Allahu Akbar. Baca doa lepas ambil wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salihin. Baca doa itu. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca doa ini sambil mengangkat tangan, maka terbuka pintu syurga yang 8. Masuklah dia dari mana-mana yang dia mahu. Subhanallah. Rasulullah tidak akan sebut perkara itu, melainkan Rasulullah telah diperlihatkan dengan mata kepalanya sendiri. Rasulullah tak akan bagi tahu benda-benda yang andaian-andaian. Malahan boleh jadi kalau Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW pun, Nabi Muhammad SAW tidak akan memberitahu kepada kita secara yakin. Melainkan Nabi Muhammad telah diperlihatkan dengan mata kepala. Kalau ada orang yang membacakan doa itu setelah daripada wudu dalam keadaan yang sedemikian, maka terbuka 8 pintu syurga. Pintu syurga 8, tuan-tuan. Subhanallah. Terbuka 8 pintu syurga, kata Rasulullah SAW, maka masuklah dia daripada mana-mana yang dia mahu. Subhanallah. Kan? Maksudnya dia alu-alukan sangat tu. Subhanallah. Dah ambil wudu kan, dosa pun gugur. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, itu waktu tu lah kita nak doa tanda tangan, angkat tangan tinggi-tinggi. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi jaranglah kita buat. Tak tahu lah kenapa bila dalam bab ibadah dia malu sangat. Kan? Kalau bukan dalam bab ibadah, dia punya tak malu bukan main. Kan? Tapi kalau bab ibadah, malu pula nak buat. Kan? Subhanallah. Ada perkara sunnah, tapi dia tak perlu tunjuk kat orang. Ada perkara sunnah, bukan kena buat depan muka orang. Contohnya adalah menjilat jari setelah makan. Jilat jari setelah makan itu memang sunnah lah, tuan-tuan. Siapa kata tak sunnah? Tapi bukan kita kena jari-jari depan muka orang. Nak cakap dengan orang, waktu tu lah nak jilat jari depan muka orang. Memang sunnah, tapi bukannya sunnah yang kita kena pamer macam itu. Bila waktu dia nak pergi basuh tangan, contohnya kita makan kat kedai mamak kan. Kita makan kedai mamak, kita pakai tangan kan, makan nasi kandar dia tu kan. Kan makan nasi kandar kan, kalau tak lekatkan nasi dia dekat tangan, sebab makan dengan apa, kari lem syang kan. Jadi bila habis makan tu, tangan tu biarkan dulu. Pergi dekat sinki, sebelum basuh tangan, jilat tangan dulu waktu tu. Bukannya pergi jilat jari dekat depan orang, ya orang geli. Subhanallah. Memanglah perkara itu sunnah, tetapi bukan semua sunnah itu adalah syiar untuk kita ini pamerkan. Ada sunnah yang kita ni jangan pamerkan pun. Seperti mana sunnah-sunnah
bersama suami isteri. Tu tak boleh nak dipamerkan depan orang. Tak boleh, subhanallah. Malahan berdosa kadang-kadang. Hadirin dan rahmati saya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hari itu kan, minta maaf sebutlah sikit je. Sebenarnya suami itu dihalalkan isteri untuknya, isteri juga dihalalkan suami untuknya. Buatlah apa benda yang kamu nak buat pun, tapi perkara yang kamu buat itu kalau dipamerkan berdosa. Berdosa. Simptom-simptom ataupun adigan-adigan perhubungan suami isteri dipamerkan di khalayak ramai, itu sama dengan kita mempamerkan aurat. Walaupun kita kata ini hak saya, isteri saya, halal untuk saya, benarlah halal, tapi bukannya kena pamerkan orang, bukan kena rakam. Hadirin yang rahmati disayangi dikasihi oleh Allah SWT. Ada hari kan, katanya ini isteri saya berhak, saya halal. Tuan-tuan, subhanallah, nampaknya kejahilannya. Orang macam jahil, tuan-tuan, dia tak erti agama. Subhanallah, nampak macam bagus sangat. Kalau tu ni isteri saya halal, suka hatilah saya nak cium aurat dia ke, saya nak cium apa dia ke kat depan orang. Haram, tuan-tuan, tak boleh dipamerkan. Kalau itulah pendirian dia, kalau contohlah benda itu memang betul-betul boleh buat, tak ke kita ini subhanallah, lalu-lalu tepi jalan ada orang bertunggu, betul tak? Perkara ini sesebuah negara jadi satu kesalahan, walaupun kamu itu suami isteri. Subhanallah. Hadirin yang rahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perkara yang perlu kita ini ambil berat berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Masa datang ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat, mengampunkan dosa-dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami senantiasa berada dalam keadaan kebaikan, dan jauhilah kami daripada segala kejahatan dan kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata tutur bicara terkasar bahasa, tersinggung mudah-mudahan berada di dalam surah Ar-Razi ini. Aqulu qawli hadza li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.